Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله في السماء وإله في الأرض وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن يتمسك بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ثم أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat lagi bertemu, kita dapat lagi bersua muka seperti biasa, seperti pertemuan kita pada minggu-minggu yang sudah. Kita berada di dalam musalla, di dalam rumah Allah ini untuk sama-sama kita melihat dan juga mendengar sedikit sebanyak nasihat-nasihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia merupakan sebaik-baik perkataan, sebaik-baik nasihat selepas daripada Al-Quranul Karim yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua sebagai pembimbing yang akan membimbing kita ke jalan yang lurus, yang membawa kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membawa kita ke tempat yang baik, ke tempat yang betul, sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dan kita mencari keredaan Allah Ta'ala, sebab hanya keredaannya sahajalah yang akan menyelamatkan kita daripada kesulitan di akhirat, yang akan menyelamatkan kita daripada kesusahan di hari akhirat, yang akan menyelamatkan kita daripada azab di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bagi dia ini membawa Al-Quranul Karim, pembawa rahmat daripada Allah, yang telah memberikan penerangan, penjelasan dan telah mendidik kita supaya kita boleh menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik, dan kebaikan kita boleh diberikan kepada orang lain, boleh disebarkan kepada orang lain melalui percakapan, melalui tulisan, melalui medium-medium ataupun platform
yang ada pada kita untuk disebarkan kepada manusia yang ramai. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati masa kita, usia kita, sementara kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah untuk hidup di atas muka bumi yang indah, yang fana ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita nak beralih kepada tajuk ataupun topik yang baru, yang berbunyi, yang berjudul perkara-perkara yang makruh dalam solat, larangan melintas di hadapan orang yang solat dan mendahului imam dalam rukuk dan juga sujud. Ini halaman yang ke-74 Kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, yang pada pertemuan yang lepas kita bercerita berkenaan dengan kelebihan solat Jumaat, kelebihan hari Jumaat. Maka pada malam ini kita beralih tajuk baru, iaitu perkara-perkara yang makruh dalam solat, larangan melintas di hadapan orang yang sedang solat dan juga mendahului imam dalam rukuk dan juga sujud. Satu larangan yang khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan usaha kita menjaga dan juga memelihara solat. Sebab solat hadiah daripada Allah Ta'ala kepada kita. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj yang berlaku dalam bulan Rejab, sekarang kita berada dalam bulan Rejab pun, dan kita berada dalam minggu ni, hari ini merupakan hari yang ke-19 Rejab. Kita berada dalam bulan Isra' Mi'raj, dan kemuncak peristiwa itu ialah Allah Ta'ala telah memurniakan ibadat solat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dipraktiskan, diberikan, diajar oleh baginda kepada kita, hinggalah kita amalkan dan jadi sebahagian daripada amalan wajib, amalan fardu yang kita kena sempurnakan sampailah kepada hujung usia, hujung hayat kita. Dan solat yang kita buat ialah solat yang betul sebagaimana yang kita dapat daripada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panduan daripada baginda, bimbingan daripada baginda dalam soal fardunya, perkara-perkara yang wajib, yang rukun dalam solat, perkara yang sunat dalam solat, dan diajar kita berkenaan dengan perkara-perkara yang makruh di dalam solat. Makruh dalam bahasa Arab, kata dasarnya adalah karaha, benda yang dibenci, benda yang tak patut dibuat. Kalau makruh, benda yang patut dijauhi dalam kehidupan kita. Kalau kita cerita tentang solat, maka ada perkara makruh di dalam solat. Dalam arti kata, kita diminta supaya menjauhi perkara makruh. Jangan buat. Kalaupun buat, dia tidak membatalkan sembahyang atau solat kita, tetapi dia boleh mengecilkan pahala, boleh mengurangkan pahala. Dalam bahasa sekarang, boleh mengurangkan kualiti solat yang kita laksanakan, yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisnes kita dengan Allah Ta'ala tu kurang untunglah kalau kita buat perkara-perkara yang makruh, yang tidak diajar, yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, khususnya bila mana kita solat secara sendirian. Baik, kita lihat hadis ini insya-Allah satu persatu, mudah-mudahan dapat manfaat. Kalau kita mendengar hadis, maka kita harap Allah Ta'ala akan memberikan kita pahala, sebab dia merupakan kalam Rasulullah, kalam yang kedua yang terbaik selepas kalamullah ataupun selepas kalam Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khadri fi salati. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khasri fi salati. Maksudnya ialah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada bercekak pinggang di dalam solat. Ada orang buat macam tu. Cekak pinggang dalam solat.
Betapa berdebelnya dia, belagaknya dia, actionnya dia. Sedang solat dia cekak pinggang. Memang ni tak ada adab. Akhlak di hadapan Allah Ta'ala, akhlak di hadapan pencipta. Kalau kita nak berdepan dengan bos kita, majikan kita pun, kita selembut mungkin suara, sehalus mungkin suara, sebaik mungkin tingkah laku kita depan bos. Pakaian kita pun kita kemaskan depan bos, tie tu kita kemaskan, everything lah di depan majikan kita. Ini kan pula depan Allah Ta'ala. Adakah kita bercakap depan majikan kita cekak pinggang? Tak ada. Ni yang pula hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lagilah tak boleh. Apatah lagi sembahyang ni ibadat. Sembahyang ni ibadat, pengabdian kita, bentuk perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni hamba, dan di antara simbolik ataupun bukti yang kita ni hamba ialah kita melaksanakan solat. Dalam solat ada gerakan-gerakan seperti qiyam. Qiyam artinya berdiri. Lepas tu kita rukuk, lepas tu kita i'tidal, lepas tu kita sujud, meletakkan dahi kita, kepala kita semata-mata untuk Allah, kerana Allah, dan mentaati perintah Allah. Walaupun kita letakkan dahi kita di atas lantai ataupun di atas tanah, maka tak pasti, maka tak patut, mustahil kalau sekiranya ada manusia yang begitu kurang sopan, kurang adab di hadapan Allah dengan cara dia bercekak pinggang. Walau macam mana pun, kalau sekiranya ada orang yang buat macam tu pun, sembahyang dia masih okey. Okey maknanya masih sah, masih solat. Nabi cuma larang dalam bentuk makruh, benda yang dibenci oleh Allah, yang tak patut dibuat. Tapi kalau buat juga, sembahyang dia masih sah. Sembahyang dia masih sah, hukumnya sah. Terima Allah, tak terima pada sisi Allah, terpulang pada Allah. Allah berhak menerima solat kita, dan Allah berhak juga menolak solat kita. Tapi apa gunanya kalau solat Allah Ta'ala tolak, Allah Ta'ala reject? So sebelum kita melaksanakan solat, kita kena menuntut ilmu lah tentang solat, mengetahui rukun solat, mengetahui sunat-sunat dalam solat, dan mengetahui perkara-perkara yang makruh dalam solat. Apatah lagi mengetahui perkara yang boleh membatalkan solat. Hukum mengatakan sah, tetapi Allah Ta'ala tak terima, itu terpulang pada dia. Zahirnya nampak sah, sebab larangan ini ialah larangan dalam bentuk makruh. Kalau boleh jangan buat, bukan kalau boleh, mesti boleh atau mesti tidak melakukan perkara sebegitu dalam sembahyang ataupun dalam solat yang kita kerjakan. Jadi kalau kita nampak orang yang sebegini, maka kita patut laranglah. Dan mungkin orang ni kepala tak betul, kalau sekiranya dia solat dalam keadaan bercekak pinggang. Baik, itu yang pertama. Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata bihadratin ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Tiga benda Nabi sebut. Kata Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadratin ta'am. Dalam makna zahir maknanya ialah tidak ada solat ketika sudah dihidangkan makanan. Kalau ada makanan dihidangkan pada kita, maka pada masa itu aula sembahyang dulu. Afdal makan dulu daripada solat. Afdalnya ialah makan dulu, sebab kehadiran makanan yang lazat ini mengganggu konsentrasi kita dalam solat. Yang datang pada kita nasi Arab, nasi mandi. Kalau setakat nasi mak tu okey lah, bertepis lagi lah. Yang tak nasi luar biasa, hidangan yang luar biasa, kambing pula tu, pantang sungguh kambing. Jadi solat nampak kambing, solat nampak makanan macam ni, aula pada masa tu makan dulu.
makan dululah. Macam tu. So kalau datang juga makanan dan kita melaksanakan solat dalam keadaan kita fikir tentang makanan, maka solat kita masa itu makruh. Tetapi kalau kita boleh melaksanakan solat tanpa kita ingat makanan, maka solat tetap yang aula, yang paling utama lah, lebih utama daripada soal makan. Sebab itulah nasib baik kita ni cuma berada dalam musola, dalam surau. So kafe kita di luar daripada surau. Jadi apa sahaja makanan yang dihidangkan, baunya tak sampai pada kita, tak sampai dalam dewan solat, tak ganggulah. Jadi bila dia tak ganggu, maka solat lebih aula daripada soal makan. Makanan memang ada insya-Allah. Hadratit ta'am, kehadiran makanan ataupun makanan telah dihidangkan oleh mereka yang tak menghidangkan makanan. Maka kalau ada masa tu yang kita ni pula kaki makan, minat pada makanan, minuman, maka pada masa itulah kita diminta untuk menyegerakan makan, dan selepas makan maka kita hendaklah melaksanakan solat. Wala huwa yudafi'ul al-akhbathani, dan juga makruh pada ketika mana dia solat sedangkan pada masa itu dia dalam keadaan nak buang air kecil ataupun nak buang air besar. Ni merah je mata ni, merah je muka ni, menahan dua-dua benda ni, nak kencing, nak berak. Kecuali benda tu hadir ketika kita sedang solat. Dah hadir, dah solat, dah 2 rakaat dah, datang benda tu, masa tu lah dia datang nak buang air kecil atau nak buang air besar. Maka pada masa tu sudahkan sembahyang kita, sudahkan solat kita. Kalau tak mampu menahan, maka keluarlah solat dalam keadaan ada adab. Macam mana adab nak keluar solat ketika kita sedang solat? Maka kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara keluar solat. Tak boleh terus melompat, terus lari ke tandas. Sebab dah tak tahan, dah tak mampu kita nak menahan, memang akan keluar benda ni. Jadi kita keluarlah solat dalam keadaan kita penuh adab. Bagi salam ke kanan dahulu, kemudian kita keluar dan carilah tempat ataupun tandas untuk kita buang air. Itu kalau dah memang tak tahan. Kalau kita mampu tahan, itu adalah lebih afdal kepada kita, sebab kita sedang ibadat. Dia datang semasa kita sedang beribadat. Kalau dia datang sebelum kita beribadat, kita dah naik atas surau, duduk dalam saf, tiba-tiba datang keadaan yang sebegitu, maka kita dikena khilaf. Lebih aula untuk kita buang air dahulu supaya benda ni tak ganggu. Memang ganggu tuan-tuan. Dia akan ganggu kelancaran kita baca Fatihah. Dia akan ganggu kelancaran kita baca tasbih. Sebelum kita rasa sakit perut, kita tasbih kita okey. Tapi bila sakit perut, maka kita akan baca tasbih, baca Al-Fatihah kita tak sebagaimana sebelum datangnya perut kita sakit. Sebab itulah kalau datang sebelum solat perut sakit, maka kita hendaklah mendahului buang air dahulu supaya lapang, hilang semua, dan kita solat dalam keadaan lapang, dalam keadaan seronok melaksanakan solat, tak diganggu oleh keadaan-keadaan yang sebegitu, sama ada bihadratit ta'am, sama ada hidangan telah dihidangkan, ataupun dalam keadaan kita sedang sakit perut, nak buang air besar ataupun air kecil. Maka pada masa itu kalau kita tak mampu untuk menahan, maka hendaklah kita buang atau selesaikan bisnes kita dahulu. Larangan ini berarti makruh, bukan haram. Tapi kalau kita rasa kita memang jenis orang yang tak mampu menahan, kita sembahyang juga, maka kita dah jatuh haram. Sebab kita tahu kan kebolehan badan kita, kekuatan badan kita tu macam mana. Tak sama badan kita dengan badan kawan kita tu, tak sama. Yang tua tak sama dengan yang muda, yang muda tak sama dengan orang tua, ataupun sama bahaya. Tapi penyakit yang ada pada kita, dia menyebabkan kita tak mampu bertahan sebagaimana orang yang sihat. Seorang yang sakit, dahulukan perkara-perkara yang boleh menyempurnakan solatnya selepas hilang perkara-perkara yang disebut sebagai makruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang dirahmati Allah, banyak lagi lah benda-benda makruh yang kita patut tinggalkan sebelum kita melaksanakan solat. Contoh,
kita memakan makanan yang boleh memberikan bau yang tidak elok, yang tidak enak pada rongga mulut kita, pada bau tubuh badan kita. Sebagaimana kita maklum ulam-ulaman seperti betai, jering, apa lagi lah, yang memang benda-benda ni mendatangkan minat pada kita. Ada yang minat, ada yang tak minat. Ada yang tak minat sebab bau dia, rasa memang sedap, tapi bau dia menyebabkan kita tak apa. Tapi ada orang yang minat, dia boleh makan benda ni, tidak berdosa kalau dia makan. Tapi jauhilah makanan ini dalam tempoh hampir dia hendak melaksanakan solat, khususnya solat berjamaah. Memang tak elok. Sebab tu kita diminta supaya kita berwangi-wangian, memakai wangian minyak atar untuk kita hadir ke musalla kita, bagi membolehkan orang sebelah menyebelah tidak mengumpat kita, mengata kita dalam hati, ataupun tidak tercium pada mana-mana anggota badan kita bau-bau yang mengganggu tumbuhan orang berkenaan dalam solat ini. Baik, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga daripada Imam Al-Bukhari, meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Anas merupakan salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga orang lain, sebagaimana Abu Hurairah, Anas juga antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Dan Anas ini ialah seorang sahabat Nabi daripada kalangan orang Ansar, orang Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana yang telah saya ceritakan sebelum ni, Anas pada ketika itu berumur 10 tahun ketika Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi sampai ke Madinah, orang-orang Madinah berebut nak beri souvenir, cendera mata kepada Rasulullah, tanda terima kasih kepada baginda, tanda ta'zim baginda daripada mereka, tanda hormat mereka yang tinggi kepada baginda, disebabkan baginda datang ke Madinah membawa nur cahaya iman Islam ke kota Madinah. Sedangkan Anas ini keluarga dia miskin. Mak Anas tak ada barang-barangan yang dia nak bagi pada Rasulullah. Yang dia ada ialah anak dia namanya Anas. Dia berkata, ya Rasulullah, saya ni tak ada barang nak beri pada kamu ya Rasulullah. Tak ada barang, tak ada hadiah nak beri. Yang saya ada anak ni, ini anak saya ni umur 10 tahun. Kalau boleh ambil anak saya ni, saya nak wakafkan kepada kamu ya Rasulullah. Nak wakafkan pada Rasulullah Anas ni. Jadi Anas ni akhirnya di bawah jagaan Nabi, berada bersama-sama Nabi, berada dalam majlis Nabi, dan dia meriwayatkan banyak hadis Nabi. Dan kemiskinan yang ada pada dia lah yang menyebabkan dia semakin rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia didoakan oleh Rasulullah, seorang yang mempunyai umur yang panjang. Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bal aqwal yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim fashtadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahunna an dhalika aw la tukhtafanna absaruhum. Ini juga amaran Rasulullah dalam bentuk makruh perbuatan sebegini baik. Apa kata Anas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bal aqwam yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim. Apa sebab Nabi tanya? Apa sebab ma bal aqwam? Apa sebab kaum kita ni, masyarakat kita ni, yarfa'una absarahum, melihat ataupun memandangkan, mengangkat pandangan mata mereka ila sama, ke langit, fi solatim, ketika mana mereka solat. Pada masa itu sahabat-sahabat Nabi memang dididik Nabi secara perlahan-lahan dalam ibadat mereka. Ada ketika-ketikanya mereka memandang ke arah langit, solat tapi memandang ke arah langit, kiri dan juga kanan. Boleh tak tuan-tuan kita solat kita pandang kiri kanan? Boleh? Boleh, tapi makruh. Contohnya kita ada, macam kita sekarang ada handphone,
ada wallet, kita tak depan. Sekarang ni pencuri macam-macam jenis. Tengah sujud dia lompat ambil barang kita. Jadi kita tak depan ataupun belah kiri kanan. Boleh tak sembahyang kita tengokkan? Boleh. Boleh dalam bentuk makruh. Makruh maknanya masih boleh dibuat sebab kita nak mengawasi. Cuma perbuatan itu akan mengganggu konsentrasi dalam solat kita. Jadi bila mana kita bawa barang yang berharga dan kita letak di depan kita, adalah lebih baik kita letak dekat sikit supaya bila kita solat, barang tu akan masuk dalam badan kita, tak nampak. Macam dalam WhatsApp yang kita terima kan, tengah solat orang lelaki pakai telekung sembahyang, sempat dia melompat. Jemaah orang-orang Islam solat, perempuan muslimat tengah solat, dia boleh lompat, dia ambil beg, handbag yang letak depan jemaah berkenaan, lompat dan lari keluar daripada surau. Ini jenis manusia, spesies manusia yang jahat. Tak kira surau ke, masjid ke, ada saja pencuri dan perompak yang panjang tangan, yang panjang akal, fikir macam mana nak ambil barang-barang orang ni. Gitu. Dalam solat pun ada melaksanakan dengan berbagai penyamaran. Lelaki pakai telekung, perempuan lelaki pakai tudung, perempuan. Dalam WhatsApp yang kita terima sebelum tu kan, buka peti macam dia buka peti. Solat, tak solat apa tak, boleh ambil tu duit dalam peti tu. Bila orang masuk dia solat, tak solat apa tak, tengok perhati je orang datang. Dia tak tahu Allah perhati dia tu, dia ambil. Memang macam tu sekarang. So ini kita masih boleh pandang kiri kanan, masih boleh pandang kiri kanan dalam keadaan nak mengawasi barang-barang yang berharga yang ada pada kita. Di mana adalah barang berharga yang ada pada kita, tuan-tuan, yang jadi sasaran perompak, pencuri yang sentiasa panjang akal untuk mengambil harta benda orang dengan cara yang haram. So Nabi sebut ma bal aqwam yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim. Apa sebabnya? Apakah sebab kawan-kawan kita, kaum kita hari ini, mereka pandang ke langit dalam solat mereka, dalam keadaan mereka solat? Maka Nabi tanya kenapa? Fashtadda qalu fi zalika. Dan ketika Nabi sebut benda tu, fashtadda, Nabi bersungguh-sungguh, Nabi serius melarang perkara ni supaya jangan buat. Hatta qala, sehingga Nabi bersabda, la yantahunna an dhalik, patut mereka berhenti daripada perbuatan ini, ataupun Allah Ta'ala akan merosakkan pandangan mata mereka. Dalam keadaan Nabi sebut, ataupun penglihatan mereka akan disambar jika mereka masih melakukan sedemikian. Ini tegahan secara khusus daripada Rasulullah SAW kepada mereka yang suka pandang kiri dan kanan ketika solat, dan dia memang tak khusyuk. Sebab tu kata ulama, antara jalan ataupun antara cara nak mengkhusyukkan solat kita ialah kita pandang ke bawah, pandang tempat sujud. Tak boleh jeling kiri kanan, apa lagi pandang kiri kanan, menggerakkan kepala. Tak batal, tuan-tuan. Yang batal ialah kita mengalihkan dada kita daripada arah kiblat. Kita pusing, ini batal. Kalau setakat memusingkan kepala, tak mengganggu dada kita daripada betul dengan kiblat, maka dia makruh sahaja. Tapi kalau makruh, dia boleh mengurangkan pahala, boleh kurangkan kualiti solat kita. Orang lain solat, dia dapat pahala lebih. Kita pun solat, tapi pahala kita kurang daripada kawan kita solat. Kenapa? Sebab kaedah, cara yang kita buat dalam solat menyebabkan pahala kita kurang. Sebab itu penting ilmu pengetahuan, penting kita mendengar hadis-hadis sebegini supaya tak terbuat. Dan kita rasa setakat kita tak jumpa lagi lah daripada kalangan kita yang buat macam tu, belum jumpa lagi. Tapi ada, bila Nabi sebut, dia memang ada. Sejak zaman Nabi pun ada. Nabi mendidik perlahan-perlahan dalam solat, bukan hanya dalam soal akidah dan soal ibadah. Dididik sedikit demi sedikit supaya manusia itu faham ini ibadat, bukan main-main. Depan kita sekarang adalah Allah. Kita menghadap Allah,
Bukan kita menghadap makhluk, kita menghadap Allah. Bila kita berhadapan Allah dengan Allah, maka sebaik mungkin tindakan kita, kelakuan kita, tutur kata kita, bacaan yang paling baik yang kita boleh persembahkan kepada Allah, Fatihah yang paling baik, surah yang paling baik, suara yang paling merdu, wangian yang paling wangi, pakaian yang paling kemas, pakaian yang paling cantik. Kita nak sembah kepada Allah, dan tiap-tiap perkara yang kita pakai, yang kita gunakan untuk melaksanakan solat, maka di situ ada pahala. Wangian yang kita pakai, pahala. Suara yang kita gunakan, pahala. Apa lagi? Pakaian yang kita gunakan, pahala. Jadi pahala-pahala ini akan berkumpul dalam sembahyang kita yang sama. Tiap-tiap gerakan kita ada kalimah Allahu Akbar, pahala. I'tidal sami Allah liman hamidah, boleh pahala. Segala-galanya berpahala. Segala-galanya ada ganjaran daripada Allah. Maka rugilah mereka yang tak melaksanakan solat. Dan solat inilah yang menjadi indikator, yang menjadi asas yang paling utama yang menyebabkan Allah Ta'ala memberikan pahala dalam semua tindak tanduk kita yang baik. Al-hasanat, kullul hasanati huwal ibadah. Tiap-tiap benda yang baik, dia adalah ibadah. Dan saya sebut lagi sekali, ibadah, al-ibadah ialah ma yuhibbullah wa yaradahu min aqwal wal awil af'al. Apa-apa sahaja yang Allah redha dan Allah suka daripada perbuatan dan juga perkataan, minal af'al wal aqwal, yang kita sebut nasihat yang baik, ibadat. Perkataan yang elok-elok, ibadat. Sebab tu kita diminta supaya berkata dengan perkataan yang baik, jauhi perkataan yang kasar. Maki hamun itu kasar lah. Bila kasar, dia lebih rapat kepada neraka Allah. Bila perkataan itu lembut, dia lebih rapat dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Memaki hamun kasar, carut marut kasar, tengking itu kasar. Bila dia kasar, dia lebih dekat dengan neraka. Nasihat, bercakap lembut, sopan santun, ada adab sopan, maka dia adalah lembut. Dan kelembutan ini lebih hampir kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa ramai orang yang masuk neraka sebab mulut ni. Ramai masuk neraka sebab mulut. Bukan sekadar berbohong, tapi bercakap kasar, menengking, mencarut, memaki hamun, memanggil panggilan yang boleh memalukan seseorang, maka dia ada kekasaran. Dan kekasaran itu lebih rapat dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam budak sekolah zaman sekarang, Allah bahasa kasar. Kalau setakat SIAL tu biasa. Kalau setakat BABI tu dah jadi zikir harian bagi mereka. Perkataan, tulisan, atas meja tulis perkataan itu, di dinding tak dalam tandas, benda itulah yang dia sebut. Dan dia pula tujukan pada cikgu-cikgu ni. Tak ada berkat, ilmu tak sampai dalam hati mereka sebab tak ada keberkatan. Hubungan yang tak baik kepada orang yang menyampaikan ilmu, iaitu cikgu, iaitu guru. Jadi bila hubungan pelajar dengan guru tak baik, ada sekatan yang sangat tinggi dan kukuh, yang menyebabkan pelajar tu tak sampai ilmu, tak sampai nur. Ilmu tu kan nur. Al-ilmu nur, ilmu tu cahaya yang menerangi hati anak-anak murid, hati pelajar-pelajar. Jadi kalau pelajar itu kurang adab dengan guru, maka dihilanglah keberkatan ilmu guru, hilanglah keberkatan kepada guru, maka dia tak akan pandai sampai bila-bila. Jadi memandang wajah guru itu pun dah satu ibadah. Anak-anak murid kita, anak-anak kita bila pergi ke sekolah, mereka memandang wajah guru satu ibadah. Belum lagi menolong guru, ibadat. Menghormati guru, ibadat. Ucap salam pada guru, ibadah. Dalam tuntutan kaedah menuntut ilmu. Perjalanan belajar ni panjang. Menghormati guru tu di antara proses dalam perjalanan menuntut ilmu. Maka rugilah
Kalau mana-mana pelajar yang tidak ada ilmu sebegini, iaitu ilmu untuk beradab dengan guru-guru mereka dalam kelas ataupun di luar daripada kelas. Baik, biar ke azan tu terus azan kita sambung. Baik, Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Aisyah ini merupakan ummul mukminin. Ummu ni maknanya ibu kepada seluruh orang-orang yang beriman. Kenapa dia digelar sebagai ummu? Sebab Nabi, sebab Allah sebut dalam Al-Quran, hunna ummahatun. Mereka tu ialah isteri-isteri Nabi, ialah ibu kepada orang-orang mukmin. Maknanya tak sah mana-mana orang mengambil isteri Nabi, bekal isteri Nabi sebab isteri mereka. Walaupun Nabi menceraikan mereka ataupun selepas kewafatan Nabi ambil mereka itu jadi isteri mereka, tidak sah. Sebab pangkatnya ibu. Mana sah ibu kahwin dengan anak? Logiknya mana sah ibu kahwin dengan anak? Tapi ibu di sini maknanya bukan ibu kandung, bukan ibu susuan. Ibu dalam bentuk haramnya berkahwin. Haramnya berkahwin, bukan ibu yang tidak ada batasan aurat. Haram dalam perkahwinan. Ini khususi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai Nabi, bila nak menjaga kemuliaan, nak menjaga martabat Nabi dan isteri-isteri baginda yang telah dijodohkan oleh Allah Taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Aisyah berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi sholati faqala wa ikhtilasu yahtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Ini satu lagi yang sama dengan hadis yang di atas tu. Kalau di atas tu mata melihat ke atas, ini pula berpaling-paling baik. Aisyah berkata, saya bertanya Rasulullah, saya menyoal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan memalingkan muka fi solat, dalam solat. Tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, paling muka. Kalau orang Arab ni macam-macam jenis. Walaupun mereka tu Arab, tapi mereka jahil dalam beribadah. Orang Arab tak semestinya mereka tu tahu dan soal ibadat, walaupun Quran dalam bahasa dia orang, hadis dalam bahasa dia orang, tapi mereka jahil juga. Ramai yang jahil. Sebab tu pelbagai perbuatan yang tak masuk dalam perbuatan solat mereka buat, paling wajar, angkat telefon pun ada. Ni solat depan Kaabah pula tu, kita nampak satu perkara ni fikir 10-20 kali. Dan kita bila bersebelahan dengan mereka, kita fikir macam ni, apalah dia ni, mengganggu lah. Tengah solat telefon, dah solat dah, tengok telefon. Ya anak, ambil anak, tarik anak tali, dah jalan tu, dah duduk lagi angkat tali. Itu bukan mazhab mereka, itu mazhab sendiri. Tak pernah diajar oleh mana-mana mazhab pun. Itu sendirian berhad, langsung tak ada kaitan dengan mana-mana aliran mazhab. Bukan Hambali, bukan Syafi'i, bukan. So jangan gunakan nama mazhab untuk menghalalkan perbuatan kita yang tak betul dalam solat. Itu kejahilan kita, punca daripada kejahilan dan kebodohan kita dan ilmu tentang solat. Solat itu ibadat. Ibadat ada kaedah dan cara yang Nabi ajar. Selain apa yang Nabi ajar, semuanya bukan ibadat. Jadi bila Nabi ajar, ikut contoh tauladan daripada Nabi, ibadatlah. Makan pun cara Nabi ibadat, berpakaian pun ibadat, perkataan, perbuatan yang mana yang baik-baik, maka dia adalah ibadat dan semuanya boleh pahala atas asas menegakkan solat. Kalau solat itu dikerjakan, didirikan, maka semua perkataan, perbuatan yang baik yang kita buat, semuanya dapat pahala. Tapi kalau solat tak buat, baik macam mana pun, sahih dapat baik, bersedekah ratusan ribu, ratus-ratus ribu, malah juta-juta. Tak solat, tak ada pahala untuk dia. Pergi umrah, ketika mana berada di bumi Al-Haramain, solat, sembahyang.
balik semula ke Butan Jaya, ke Melaka, tak solat. Macam mana tu? Susah nak jawab. Yang kita pasti, kalau tiada perubahan ke arah yang lebih baik setelah dia melaksanakan umrah ataupun haji, maka automatically kita kata haji dia reject, mardud. Allah Ta'ala tak terima. Sebab kalau Allah terima haji dan umrah dia, dia akan berubah daripada orang yang dulunya tak kenal surah masjid, dia akan mengenali surah atau masjid. Sebab ketika duduk di Al-Haramain, dia akan segera untuk cepat ke Masjidil Haram, akan segera untuk cepat ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan solat. Tapi sampai kita semula ke Melaka atau ke Butan Jaya, benda tu tak boleh nak dibuat semula, maka terpulang pada Allah. Tapi imam, ulama mengatakan kalau begitulah caranya, tandanya Allah Ta'ala tak terimalah amalan yang dibuat dahulu. Maka kita yang dah bergelar haji, yang dah pergi umrah, apa janji kita di hadapan Multazam, apa janji kita di Hijr Ismail, apa janji kita di pintu Kaabah ataupun di Hajar Aswad, apa yang kita sebut ketika mana kita sa'i antara Safa dan Marwah, apa janji kita ketika mana kita sedang membaling di Jamrah, rejam syaitan di Jamrah. Ini semua ikrar kita di bumi Al-Haramain, bumi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita berada di Mina, itu semua adalah kenangan indah dalam usia hidup kita, untuk dibawa sebagai kenangan bila kita balik semula ke tanah air kita. Dari segi kenangan, tapi macam mana pula attitude kita, sikap kita bila kita dah balik semula ke tanah halal. Maka tak patutlah kalau kita lupakan janji kita di hadapan Kaabah atau dalam Raudah, berhadapan bersebelahan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berpaling, saya bertanya Rasulullah tentang perbuatan berpaling muka dalam solat, tengok kanan kiri. Faqala Rasulullah, Nabi berkata, huwa ikhtilasun, dia adalah ragutan yang dilakukan oleh syaitan. Yahtalisu syaitan min salatil abdi, iaitu syaitan meragut tumpuan hamba dalam solat dia. Syaitan datang untuk menyebabkan kita berpusing atau berpaling kiri dan kanan. Sah, hukum fiqahnya sah, tapi perbuatannya makruh. Penerimaan Allah itu bergantung pada Allah. Bukan soal kita nak memaksa, nak mendesak Allah supaya Allah terima solat kita. Bergantung pada Allah. Hukum fiqahnya mengatakan makruh, tak patut buat benda ni dalam solat. Ulama ajar kita solat ialah nak khusyuk solat, pandang ke bawah tempat sujud. Kita pandang kiri, pandang kanan. Dibuat oleh orang-orang dewasa, orang-orang yang 40-an, 30-an. Kalau setakat budak umur 8 tahun, macam Umar ke, macam Adam ke, macam mana Zainuddin, tak apa budak. Hanya kita ni, yang kita ni masih pandang kiri kanan, kiri handphone, kanan wallet, pun ada, wallet ada. Masalah juga kalau bawa benda-benda tu dalam solat kita. Tak apa, dalam solat kita insya-Allah selamat. Dalam cermin kita pula tu, cermin nampak batang tubuh kita. Songkok betul tak? Susah juga kan ni. Memang patut lah, apa nama ni kena pasang lah. Apa nama ni? Dia panggil apa tu? Tirai ke, yang boleh menampakkan tubuh badan kita. Bentukan kopiah, bentukan songkok, bentukan serban. Susah juga. Saya pun susah. Serban betul tak? Betul. Allahu Akbar. Ganggu tu, ganggu. Kalau kita nampak siapa yang nak main belakang di depan. Orang ada lagi di depan nampak cermin. Rumah lagi cermin. Canggih dah mahal lah cermin, tapi itulah dia.
Keburukan cermin macam tu kita nampak batang tubuh kita dalam solat. Ia adalah ragutan yang dilakukan oleh syaitan dalam solat. Seseorang tanpa dia sedar, syaitan ni memang tak pernah berhentilah daripada ganggu kita dalam solat. Tak, syaitan ni memang cerdik, menyusun strategi ganggu orang-orang yang sedang solat. Luar solat dia ganggu, dalam solat pun dia ganggu, serba-serbi dia cuba kacau dan ganggu kita sampailah kita lupa sembahyang kita. Berapa rakaat, dah baca Fatihah ke belum, dah sujud ke belum. Memang cukup terabur tu, ada masalah sekiranya kita berada dalam situasi yang sebegitu. Sebab itulah ulama ajar kita ketika solat, pandanglah ke bawah, jangan jeling kanan dan kiri, jangan paling muka pandang kiri dan kanan, jangan pandang ke atas, sebab ni larangan khusus daripada Rasulullah. Dan pertama kita lihat Nabi larang kita daripada pandang ke langit. Pandang kita punya lampu cantik, lampu kita kuning, putih, colourful. Nasib baik tak ada tulisan. Sebab tu ada ulama melarang kita melukis tulisan-tulisan walaupun dia adalah Al-Quran. Sebab tak secara kita baca apa depan tu tulis, inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Memang tak salah dari segi Al-Quran, tapi menampal Al-Quran yang mungkin apa lagi Al-Quran yang ada sinar-sinar kan. Sekarang ada macam-macam frame yang cantik. Ada lampu tu pandang ke kiri lain color, pandang ke kanan colornya lain, pandang kiri merah, kanan kuning. Memang saya rasa lebih elok suara kita macam tak ada apa bagus, cantik. Kalau ada tulisan kita tampal, kita tak keluar Yasin dulu, apa macam kursi kita keluar, tak salah kan? Letak keluar tak, kita tak menghina, tidak, cuma tak boleh letak kalau boleh lah. Ataupun kalau letak kita tak tepi-tepi saja, jangan tak di hadapan. Hadapan akan menyebabkan kita bila pandang ke depan kita baca. Kadang-kadang bila tulisan tu bermacam-macam khat, kita tenung apa dia, apa ni, baca tak erti, tenung tulisan ni. Macam kita memakai baju, memakai pakaian ada tulisan kat belakang tu. Apa Liverpool punya tagline, we never walk alone, you never walk alone. Kita baca je belakangnya tu. Atau Liverpool punya, kalau Chelsea punya pun dia punya tagline ni. Baca ni, korban Bangkok 2015. Baca. Kita memang tak nak baca, tapi kita baca. Tulisan kat peringkat belajar duduk. Allah Tuhan. Susah juga ya Allah. Tapi entahlah. Kita tak nak baca, tapi terbaca, terpandang. Unilah bahasa nasional. Terpandang. Unilah bahasa, terpandang juga. Sekali boleh elakkanlah daripada pakai baju terutamanya yang ada pelbagai tulisan. Pakai baju yang kosong. Kalau tak apa yang kosong, biru kosong, putih kosong, merah kosong. Baju Melayu kita lah, ada baju Melayu yang ada tulisan? Tak ada kan? Tak ada baju Melayu, tak ada jubah yang ada tulisan, tak ada. Yang ada tulisan ialah t-shirt, baju korporat, ini berbagai-bagai tulisan lah yang ada. Yang saya kata bukan tak boleh, tapi dia kalau boleh jangan sebegitu. Dalam bab tumpuan, dia boleh ganggu tumpuan. Kawan kita di belakang, kawan kita di sebelah menyebelah akan melihat, memandang tulisan yang ada pada pakaian kita. Baik, hadis yang terakhir untuk malam ini insya-Allah, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Haris bin Al-Ansari, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamul maru baina yadayil musalli ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا
au 40 sanatan. Baik. Abdullah Al-Haris Al-Ansari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mar", kalau sekiranya seorang orang yang berjalan di hadapan orang, solat baina yadai musalli, kalau orang yang nak lalu depan orang solat itu, dia tahu akan musibah, maza alaihi, apa akibat yang dia akan terima kalau dia melintasi orang sedang solat, lakana an yaqifa 40 khaira, niscaya dia akan menunggu orang solat itu selama 40 hari ataupun 40 bulan ataupun 40 tahun. Min ayyamurra baina yadayhi, daripada berjalan dia akan berhenti. Lau ya'lam, kalau dia tahu. Ni kita bincang dulu, kita bincang tentang satrah. Kita satrah ni maknanya ialah batasan orang solat dengan orang yang nak lalu depan. Dan disebut dalam syariat sempadan, satrah sempadan boleh dibuat sama ada dengan meletakkan sebatang tongkat ataupun sebilah pedang ataupun garisan ataupun sebatang kayu ataupun cukup sekadar belakang unta, haiwan ternakan kita sebagai satra, ataupun belakang kawan-kawan kita, depan kita tu sebagai satra. Ataupun hari ni zaman moden, kita kapek kita ni kan ada line jalur ni ialah tempat kaki. Depan tu maknanya kalau ada lagi orang yang lalu di hadapan dalam sempadan itu, maka dia berdosa. Kalau dia lalu melepasi sempadan depan orang solat tapi dia tak berdosa sebab dah ada satrah. Macam sejadah kita ni. Sejadah kita bentang sebagai tikar. Sejadah juga sebagai satrah, sempadan orang solat dengan orang yang lalu di hadapan. Maknanya kalau orang lalu di atas sejadah kita, maka dia berdosa. Dan Nabi kata dia ni syaitan. Syaitan macam ni syaitan. Jadi kalau lalu di depan sejadah kita, maka dia tak salah. Dan dalam bab ini ada ketika orang yang solat itu salah. Kalau dia sengaja mengambil tempat laluan orang, jadikan tempat solat dia, salahlah dia. Kecuali memang langsung tak ada tempat lain, solat kat tempat lah, bolehlah. Solat tempat orang pun tak apalah. Ada orang yang hadang kita, excuse me, ni ada orang yang sahabat kita hadang kita. Daripada lalu macam kita berada di hadapan Kaabah lah kan, ada yang halang, ada, tapi pula semacam dia lah, lompat, adu, melanggar. Tak. Kita pun kadang-kadang terikut dengan budaya sebegitu. Cari tempat yang elok untuk kita, dengan kita melanggar adab, melintas orang yang sedang solat dengan sengaja, bukan tak sengaja. Tentulah kita berdosa. Sebab Nabi mengatakan, lau ya'lam, kalau orang itu tahu dia akan dapat dengan lalu depan orang solat, maka dia akan tunggu lama sampai orang tu habis solat. Sebab bahaya. Kita belajar tentang satra, maknanya ada, kita tak ada masalah sebab kita kapek yang sebegini, melepasi daripada tanda tu tidak salah. Sebagaimana kita ada tikar, ada sejadah, ataupun kita letak sesuatu benda di hadapan, kita ambil pada mentasbih, letak, ambil bantal pun letak, ambil serban kita letak di hadapan kita, supaya orang yang lalu dalam sempadan, luar sempadan ni bermain, tak apa, luar sempadan tidak. Tak, ni solat di tempat yang terbuka, tak ada apa pun depan. Tiang ni sebagai sempadan, sebagai satra, kita cari dia. Cermin itu sebagai satra, dinding sebagai satra, tiang sebagai satra, belakang kawan kita sebagai sempadan menghalang daripada orang memasuki sempadan solat orang yang solat. Saya kata sungguh kita dah faham bab itu. Cuma Nabi sebut, lau ya'lamul mar baina yadayhi musalli ma za'alaihi lakana an yaqif 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Qala rawi dia tak berapa ingat tentang 40, tentang bilangan 40. Sama ada dia kata la adri, aku tak berapa ingat.
40 sama ada 40 ni arba'ina yauman, 40 hari, atau arba'ina syahra ataupun 40 bulan, atau arba'ina sana ataupun 40 tahun. Jadi dia cuma ingat 40 arba'in raqam. Dia tak ingat arba'in apa, arba'in yauman, arba'in syahran atau arba'in sana. Hari, bulan ataupun yang pasti 40. Maknanya bilangan 40 ni menjadi KPI macam kita lah. Umur dah masuk 40 tahun, perangannya macam 14 tahun, bukan? Bukan. So, kita umur 40, ibadat macam umur 20, bukan? Disebut dalam buku yang saya pernah baca, kitab. Kalau dah sampai 40 masih lagi membawa watak orang bujang, membawa watak remaja, maka tak ubahlah sampai dulu. Dan dalam satu lagi hadis kita sebut, malaikat akan bersuara menyuruh orang yang dah umur 40 tahun, orang umur 50, orang yang umur 60. Malaikat akan menyuruh mereka, alam ya'tikum nazir, adakah tak datang pada kamu orang yang memberikan peringatan? Ini kata-kata malaikat. Dan Allah Ta'ala pun bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, adakah kamu telah memberi peringatan pada hamba-hambaku ni tentang usia dia Nabi? Dah, mereka kata dah. Apa buktinya? Allah tanya, beban mereka dah banyak wahai Tuhan, umur mereka dah banyak wahai Tuhan, mata mereka berkurang nampak wahai Tuhan, telinga mereka berkurang dengar wahai Tuhan, kulit mereka pun dah berkedut wahai Tuhan. Ini peringatan daripada malaikat untuk hamba berkenaan supaya ingat tentang dekatnya kita hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi. Dan Nabi juga sebut pada kita, selalulah ingat perkara yang boleh memutuskan kelazatan dunia. Apa benda tu? Al-maut. Maut boleh memutuskan kelazatan. Maut boleh menghentikan ketawa kita, berdekah-dekah boleh berhenti sebab kita ingat kepada maut. Tahu dekat-dekat ni tengok maut, berhenti tengok mati ke? Mati menyebabkan berhenti orang tu dia berketawa. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyaklah apa yang kita belajar pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberikan kita kelapangan untuk sentiasa kita mendengar nasihat tausiah daripada Nabi SAW, khususnya dalam soal nak menjaga ibadat kita. Kita tak nak lah ibadat kita ni penat letih kita buat, orang tunggu lebam dahi-dahi kita solat tu Allah tak terima. Letih solat. Kita nak Allah terima. Bukan sah, hukum fiqh kata sah dan Allah terima. Allah terima ni ada tanda Allah terima ibadat kita. Satu antaranya ialah Allah menjadikan hati kita ni hati yang minat kepada ibadat. Ulama-ulama dia sebut macam mana tanda hati tu sakit. Sakit hati. Hati sakit. Hati sakit lain, sakit hati lain. Dua istilah yang tak sama. Cikgu kita bagi satu soal anak murid buat 2 ayat tentang hati kita. Saya sakit hati. Hati saya sakit lain. Saya sakit hati lah Haji Rosli. Saya sakit, wahai saya doktor, hati saya sakit lain. So tanda hati yang sakit ialah merasa seronok buat kejahatan. Sakit, itu tanda hati sakit. Tak seronok berada dalam majlis ilmu, hati sakit. Tak seronok mendengar nasihat, hati sakit. Seronok pergi tempat yang hiburan, hati sakit. Itu tanda sakit hati. Dia mengalami hati dia sakit. Seronok melakukan maksiat, itu ada masalah hati dia. Duduk dalam majlis ilmu tak apa seronok, gelisah, itu hati sakit. Tapi bila dia seronok dalam soal-soal ini, itu hati yang baik, hati yang dia tak sakit. Seronok sembahyang, seronok berzikir, seronok berselawat, seronok mendengar hadis, seronok berada dalam majlis ilmu yang dirahmati oleh Allah, dinaungi oleh para malaikat, didoakan oleh malaikat. Seronok, itu hati dia hati yang baik, hati yang tak ada penyakit. So macam mana nak jadikan hati kita tak ada penyakit? Itulah kena hadir majlis ilmu. Orang yang sakit hati bukan dari
bukan daripada galangan orang-orang yang tidak agama. Agama pun tak ada sana. Belajar agama sampai degree, lepas tu master, lepas tu PhD pun, tapi dia juga ada problem dalam hati dia. Dia belajar agama tinggi sampai bergelar doktor, tapi dia tak minat soal agama. Tu dia tak faham. Tak semesti orang yang ada ilmu tu dia faham agama. Tapi bila dia faham agama, dia ada ilmu. Dia ada ilmu sikit pun dia faham, dia ada ilmu dah. Dia faham tentang solat, dia mesti ada ilmu tentang solat. Dia nak solat sentiasa suka solat. Sebab itulah bila disebut apa tanda halawatul iman dalam apa? Usrah Nurani yang minggu lepas, Ustaz Zuran cerita tentang halawatul iman. Tak satu apa lagi tak. Apa tanda iman, kemanisan iman? Antaranya lah dia suka melaksanakan solat dan tak sabar menunggu solat, next solat. Dah solat maghrib, tak sabar tunggu isyak, tak sabar tunggu subuh, tak sabar nak solat malam. Ini orang yang telah mengalami kemanisan iman dia. Iman, nak meningkatkan iman dan takwa daripada Allah. Sebab ibadat ini boleh meningkatkan iman dan takwa daripada Allah. Solat lah. Lepas solat dia berzikir, dia berselawat. Ini kemanisan yang Allah Ta'ala bagi pada hamba-hamba yang taat. Halawatul ta'at, halawatul ta'at, kemanisan dalam ketaatan kepada Allah. Kemanisan iman dan kemanisan ketaatan kepada Allah. Menunggu seorang hamba menunggu malam hari untuk dia menambahkan ibadat. Sebab ibadat siang tak sama ibadat malam. Suasana malam tak sama dengan suasana siang. Siang panas, malam walaupun panas tapi sedikit dingin. Dengan kipas, dengan aircon yang ada pada kita menyebabkan malam hari cukup seronok untuk kita beribadat. Bagi orang yang seronok beribadat. Tapi bagi orang yang seronok berhibur, malam juga untuk dia berhibur. Bagi orang yang seronok makan, malam juga untuk dia seronok makan. Dia pergi mana-mana. Dia boleh sebut pada kita, dekat Jasin ni, satu kampung itu sedap dia punya asam pedas. Kau tahu ya? Dia dekat Ceng tahu tentang makanan kat Jasin. Tahu tentang makanan. Sebutlah apa yang ada dekat Jasin, masjid yang ada masjid ilmu. Kan bagus. Dekat Muar, ni Melaka dekat Muar ada satu kedai. Nama kedai tu ialah Kedai Parang Tumpul. Sedap makanan dia. Kau tahu ya? Kedai makan tahu aja. Tak tahu ke mana tempat yang ada kelas ilmu kan bagus. Boleh sebut sana sini tempat makan. Dia dah ronda satu Melaka. Sampai melebarkan sayap sampai ke Negeri Sembilan. Dia ronda mencari kedai-kedai makan. Jom jalan cari makan. Tahu dia rupa-rupa. Sayanglah macam tu. Soal makan, cukuplah cara dekat Melaka, cukuplah. Dah banyak dah kedai-kedai makan dekat Melaka ni. Yang langgar hari Jumaat ke langgar, hari tak Jumaat pun dia langgar. Siang dia langgar, malam dia langgar. Tukang kedai tak sembahyang pun tak apa. Orang sembahyang dia masih berniaga lagi. Jumaat di azan ke masih berniaga lagi, langgar juga. Inilah makan. Bila jadikan makan sebagai raja, maka jadilah hidup ni untuk makan. Bukan makan untuk hidup. Jadi Allah Ta'ala berikan kita nikmat dalam makan minum, dan Allah akan tarik nikmat kita tu satu hari nanti. Kita tak mampu lagi nak makan kolesterol yang banyak, lemak yang banyak, menyebabkan kita tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Masa tu barulah kita mengatakan bahawasanya alangkah seronoknya kalau dulu aku sentiasa menjadi kaki surat atau kaki masjid. Wallahu a'lam. Tuan dirahmati Allah, hargailah masa yang ada pada kita untuk terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harap Allah Taala memberkati usia kita. Dan kita berada dalam bulan Rajab. Nabi telah berdoa sebagaimana doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berkatilah usia kami dalam bulan Rajab ni dan dalam bulan Sya'ban akan datang, dan berilah kami pula untuk sampai dalam bulan Ramadan. Ini hadis sahih. Dan bila Nabi berdoa tentang Rajab, tentang Sya'ban, keberkatan, memang bulan Rajab ni keberkatan. Berkat macam mana bulan Rajab terpulang pada amalan kita. Kalau kita rasa kita nak menambahkan keberkatan bulan Rajab dengan puasa, silakan.
Kalau kita rasa nak menambahkan keberkatan bulan Ramadan, bulan Rejab dengan solat, silakan. Kalau kita nak menambahkan Rejab dengan banyak zikir, silakan. Buatlah apa saja minat kita dalam soal ibadat demi mendapatkan keberkatan dalam bulan Rejab, sebagaimana Nabi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rejab dah separuh, dan akan datang insya-Allah bulan Sya'ban, dan akan datang juga bulan Ramadan. Ini 3 bulan yang Nabi doa untuk diberkati, untuk dapatkan keberkatan daripada Allah. Jadi kita jangan bazir masa lah. Mudah-mudahan sempat 1-2 hari untuk kita berpuasa dalam bulan Rejab, mengambil sunnah kebaikan dan keberkatan yang Nabi sebut, untuk kita menunggu ketiban bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Dan insya-Allah surah kita juga akan mengadakan ceramah, ceramah Isra' Mi'raj yang akan berlaku pada minggu hadapan. Sempurna Isra' Mi'raj, walaupun saban tahun kita cerita Isra' Mi'raj, kita tahu cerita je daripada A sampai Z. Bukan kita mengadakan Isra' Mi'raj untuk mengulangi cerita-cerita yang sama, cuba kita nak mengambil keberkatan. Isra' Mi'raj dan Rejab ni sinonim, keberkatan. Yang kita nak mohon agar Allah Ta'ala memberikan kita keberkatan dalam bulan Rejab dengan adanya peristiwa Isra' Mi'raj, dan begitu juga dalam bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Anis fi soal. Fadal. Soalan Boleh? tak salah saya lah, dia kata celaka lah orang tak lalai. Walulil musalli. Jadi ulama membahaskan yang lalai tu bukan kita semayang, kita semayang alhamdulillah rabbil alamin dalam Allah beza. Contoh kan, tapi yang lalai tu dia jiwa Islam tak ada. Dia masih berpahaman, dia masih itu kata tafsir dan ulama belajar. Jadi yang kedua sudah kita solat di rumah, kita ambil air semayang di rumah. Jadi dalam rumah itu jangan di situ lah banyak air. Jadi saya punya amalan, saya tak baca bismillah. Saya tak baca bismillah sebab saya rasa tempat tu tempat yang mulia atau tempat yang hina, itu masuk dalam Allah bismillah saya tak baca. Jadi saya niat dalam hati dia. Jadi betul tak amalan saya. Jadi saya nak terus Ustaz punya ceramah dia. Saya bukan nak kritik tu. Cuma kalau boleh Ustaz sedikitkan bahan sejarah sikit. Sebab itu mengenai Islam saya lah, saya tak tahu. Saya betul lah Napoleon macam kita tapi saya tak kenal siapa pahlawan Islam yang mengalahkan Spanyol. Saya tak kenal. Jadi bila Umar Abdul Aziz pun saya tak kenal. Sehingga bila Limban kita yang cakap Umar Abdul Aziz, saya pun beli. Saya Umar Abdul Aziz saya tak kenal. Ustaz, tak usahlah panjang-panjang nanti dia jelas sejarah. Cuma satu minit untuk Islam Ustaz. Dengarkan. Kenal Islam. Umar Abdul Aziz saya tak kenal, saya tak kenal. Saya nak rumah yang Umar cakap. Itu saja. Dapat panjang sikit. Baik, soalan yang 3 saya jawab dululah. Terima kasih di atas teguran. Dengar tak kan? Jaji Malik nak supaya saya menyelitkan sedikitlah cerita-cerita sejarah. Bukan sejarah para miswara, sejarah tokoh-tokoh Islam seperti Umar bin Abdul Aziz dan tokoh-tokoh penentang Islam. InsyaAllah kita ada cerita juga sebenarnya benda tu, mungkin masa cerita tadi tak datang. Kita cerita tentang Umayyah, Muawiyah bin Sufyan, tentang Muhammad Al-Fatih, kita cerita tentang termasuk jugalah Umar bin Abdul Aziz. Sejarah-sejarah yang berkisar di kalangan orang-orang yang jasanya besar kepada agama pertama. Jadi insyaAllah saya akan tambahkan lagi cerita-cerita. Baik, yang pertama soalan ialah apa tadi? Tentang kalimah lalai. Jadi kalimah lalai ni ialah satu kalimah yang memberikan erti yang sangat luas. Apa sahaja situasi yang boleh melekakan kita daripada solat, maka itu lalai lah. Kita solat, zahirnya tubuh badan kita memang berada dalam surah ni, dalam solat ini.
Tapi hati kita, minda kita masa tu dah tempat lain. Hati kita di Tesco, hati kita di tepi pantai, hati kita di kedai makan. Lalai. Dan kelalaian ini memberikan kesan kepada lupa aktiviti solat kita. Terutama bila mana kita solat secara sendirian. Bila dengar rakaat kita lupa dah. Fatihah dah baca ke belum? Tahiyat pertama baca ke belum? Ini memberikan kesan. Dan ini ialah di antara tanda hati itu lalai. Tapi untuk orang macam kita, orang awam, memang biasa hati kita lalai. Dan kita kena berusaha untuk pastikan hati kita tidak lalai semasa solat. Dengan yang pertama sekali ialah kita solat berjamaah. Bila kita datang ke musalla, ke surau, kita sembahyang berjamaah, insya-Allah lalai itu tak akan ada sebagaimana kita ada dalam kita solat secara bersendirian. Solat di rumah dengan orang rumah kita, anak-anak kita pun tak akan menyebabkan kita lalai. Seterus itu. Nah, sebab tu diajar oleh ulama, pandanglah ke bawah tempat sujud. Kalau mampu kita faham tiap-tiap ayat yang kita baca, tiap-tiap zikir yang kita baca itu kita faham. Tapi kadang-kadang memahami arti surah yang kita baca pun menyebabkan hati kita lalai juga. Kita dah ingat membaca, kita lalai. So terpulang pada diri kita sendiri, macam manakah cara kaedah untuk kita tetap hati kita dalam solat. Dan ketetapan hati kita dalam solat ini, kita tak akan jadi sebagai orang-orang yang soleh, para wali, para awliya dalam solat. Pasti tak mampu. Sekurang-kurangnya kita mampu selesaikan solat tanpa kita lupa bilangan rakaat kita solat. Tanpa kita lupa. Itu dah memadai lah bagi orang kita yang banyak dosa. Di mata kita dosa banyak, mulut kita dosa banyak, telinga kita, benda inilah yang akan ganggu tumpuan kita dengan makanan kita yang kita tak pasti halal 100% kah ataupun halal 70% ataupun tak sampai 100%. Halalnya makanan yang kita makan, dan dia boleh ganggu hati kita untuk menumpukan sembahyang yang kita sedang lakukan. Memanglah Allah Ta'ala mengatakan wailul lil musalli, kebinasaan, kecelakaan bagi orang yang solat. Yang solat dalam keadaan alpa, dalam keadaan leka, dan dia solat untuk dia tunjukkan kepada masyarakat, kepada orang lain, aku ni alim, aku ni baik, aku ni soleh. Jadi dia adalah orang-orang yang binasa walaupun dia merupakan orang yang sembahyang. Ada tujuan di sebaliknya, bukan lillahi ta'ala. Walaupun niat memang Allah, tetapi tujuannya tujuan untuk pujian, dapat pujian daripada orang. Maka ini orang macam ni, orang yang binasa. Jadi kita sama-sama usahalah. Saya pun usaha untuk baik, khusyuk dalam solat, dengan kita menampakkan bilangan solat sunat kita. Solat fardu, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, kalau ada kerosakan dalam solat fardu kita kena top up, recover dengan solat sunat, ba'diyah, qabliyah, dan solat-solat malam yang kita buat, Quran yang kita baca, sedekah yang kita buat. Inilah yang akan menolong menyempurnakan sembahyang yang kita buat, tapi ada banyak cacat celah. Kita tak boleh 100% solat kita 100% solat itu pun tak boleh. Memang tak boleh. Saya pun tak mampu nak buat macam itu. Cuma banyakkan istighfar. Sebab tu Nabi ajar kita lepas solat istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ulama kata yang astaghfirullah yang pertama untuk kelalaian dalam bab rukun qauli. Bacaan Fatihah kita tak berapa sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak baca rahim, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak satu lah tu. Di mana ma'arif sukun? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bis ada sin. Kita bismillah. Ha tu Rahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita baca alhamdulillah. Dah sadar. Sebab apa? Alham, bukan alham. Alham, alif lam ada baris di atas lam. Patut bulat.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Tak betul. Sebab apa? Tak ada ma'al sukun. Alamin Yawmiddin Nasta'in. Itu pun boleh kacau kita punya kualiti solat kita. Kaulinya, istighfar yang pertama rukun qalbi, hati ni. Yang pertama, yang kedua fi'li, perbuatan kita. Rukuk tak sempurna, i'tidal tak sempurna, takbir tak sempurna, cara sujud landing tak sempurna. Itu semua kita dah belajar dan itu boleh mengganggu kualiti sembahyang kita. Dan istighfar yang ketiga rukun qalbi, hati kita. Qalbi, hati, tumpuan kita kepada Allah dalam solat. Istighfar lepas solat, amalan Rasulullah, dan boleh memberikan keampunan kepada kita untuk lebih solat kita lebih baik. Jadi kita sama-sama kena usahalah. Soal pendapat ulama yang pelbagai itu terpulang 4 ulama, dan kita pun ada pendapat sendiri. Terpulang 4 ulama untuk memberikan apa-apa pendapat, dan semua pendapat mereka itu betul. Apa sahaja aktiviti hati yang boleh melalaikan kita dalam solat itu namanya leka dan lalai. So tak semestinya hati kita lihat ataupun teringat pada benda lain, tapi apa sajalah yang boleh menyebabkan kita tu lalai, maka disebut sebagai lalai dan leka. Itu soalan yang kedua. Apa yang kedua ni? Yalah, sekarang ni zaman moden, zaman kita dulu memang macam tu. Tandas kita 1 kilometer daripada rumah. Dulu kita duduk kampung, tanah kita banyak, tanah kita besar. Ni rumah, buka rumah, tandas. Nak pergi tandas pun takut. Teman mak, teman ayah, minta ayah temankan nak buang air. Sanggup tahan daripada buang air sebab takut nak ke tandas. Dahulu tandas kita memang satu jarak yang jauh, ataupun tandas kita tempat lain daripada ni dan bilik air kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak salah bila mana kita masuk bilik air, kita membaca bismillah untuk berwuduk, sebab tujuan kita itu berwuduk. Salah kalau kita baca bismillah nak buang air, nak berak baca bismillah berak. Tak salah. Doa masuk tandas ada. Doa masuk tandas dibaca sebelum masuk tandas. Bukan doa tu dalam tandas. Doa sebelum masuk tandas, doa selepas keluar tandas, bukan doa dalam tandas. Masuk tandas itu Allahumma inni a'udzubika dalam tandas. Salah. Berdosa, haram. Dalam tandas, luar tandas tak apa. Doa selepas keluar tandas, dah keluar baru baca doa, bukan sebelum keluar baru baca doa. Tujuan apa masuk tandas? Nak buang air, nak berak, nak kencing, okey, buat kencing. Tapi kalau tujuan kita nak berwudu, maka pada masa itu harus kita baca bismillah. Apatah lagi bismillah pun sunat. Sunat baca bismillah dengan keadaan kita zaman sekarang. Tandas kita dalam rumah, dalam bilik kita, dalam master bedroom kita ada tandas. Bilik air itu dalam tu ada tandas. Nama bilik air, dalam bilik itu ada tandas. Al-hammam, orang Arab pakai al-hammam. Hammam tu bilik air. Bukan tandas. Tapi bilik air. Dalam bilik air itu adalah tempat kita nak buang air besar, buang air kecil. Jadi kita tak mampu lah nak buat 1-2 bilik air. Ni bilik air ni berak kencing aja. Ini bilik air ni tempat berwuduk, dan kita tak mampu. Kalau kita mampu, fadhal. Jadi tak salah lagi. Sebab tujuan kita nak berwuduk bila mana kita bismillah tu tak salah. Cuma dari segi keberkatan, kita pernah bincang dulu, dari segi keberkatan wuduk kita dah berkurang hari ni. Kenapa berkurang? Antara sebab tempat kita berwuduk. Kita berwuduk di dalam tandas. Tandas ni ialah tempat lambatkan najis dan tempat membuka aurat. Itu tempat tu. Tandas di situ ada juga bilik air yang kita gunakan untuk berwuduk. Wuduk tak salah, cuma keberkatan wuduk tu mungkin berkurang. Sebab kalau kita mampu buat 2 bilik air, satu untuk buang air, satu untuk berwuduk, silakan. Kalau kita berdasarkan pada hadis, Nabi sebut man yatawadda fa ahsinul wudu. Dia siapa yang berwuduk di rumah dan dia elokkan wuduk dia daripada rumah, dia berjalan sampai ke musalla, maka di sana ada banyak pahala yang Allah Taala akan bagi pada dia.
Jadi kalau situasi kita sekarang pun sama. Ya, kita boleh berwuduk lah di rumah. Niat menawai itu kita masuk ke tandas tu apa? So untuk berwuduk pun untuk buang. Kalau kita nak buang air, maka takkan kita boleh bismillah. So, kalau kita berwuduk, maka situlah kita baca bismillah. Cuma kita kebetulan tandas di dalam bilik air yang sama. Jadi wallah alam lah. Kalau sana ada pendapat yang lain, dan saya terimalah. Semua saya kata tak salah kalau kita baca bismillah nak berwuduk dalam bilik air yang sama tempat kita buang air. Cuma keadaan dan situasi itulah yang menyebabkan kita tak boleh membina bilik air yang mempunyai peranan yang berbeza. Wallah alam. Boleh aja. Orang mungkin nak sembahyang dengan perut tak terlalu lama. Okey. Saya cakap masih dia sembahyang perut sakit. Baca Nabi salam. Adakah salah dalam diri salah atau duduk dalam keadaan cara bersalam? Cara bersalam ikut situasi kita keluar. Sama ada dalam keadaan kita berdiri atau kita duduk. Tak adalah orang bersalam masa rukuk kan. Dua itulah duduk atau berdiri. Jadi perut sakit sangat ni nak buang air ni. Kalau tak juga dia akan terkeluar juga. Jadi untuk mengelakkan kejadian macam tu, kita beri salam dulu lah. Walaupun solat kita belum habis. Keluar solat dalam adab. Bagi salam ke kanan, lepas kita keluar daripada barisan, kita ke tandas. Makruh hukumnya kita solat dalam keadaan kita lapar. Apa? Ingat makan. Dan makruh juga solat dalam keadaan kita kenyang yang amat sangat. Samalah bihadrati tu'am tadi. Nabi melarang kita solat dalam keadaan bihadrat, dengan dalam keadaan makanan tu dah hadir dan dihidangkan pada kita. Bau sana, bau apa, capati, kambing lagi kan. Bau dia macam je semen. Tinggal dia capati dia. Makanlah dulu sikit pun. Kan mungkin boleh menyebabkan kita tak terkilat. Takut. Kalau dah datang makanan, makan. Sebagaimana kita solat dalam keadaan nak kencing, nak pegang sebelum solat. Tapi kalau datang dalam keadaan kita dah solat, sakit perut datang ketika rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, macam mana tu? Terpulang pada kita. Adakah kita mampu bertahan? Kalau mampu bertahan, itu adalah lebih afdal. Kalau tak mampu, keluar dalam solat dengan cara kita beri salam. Untuk kita selesaikanlah sakit kita, supaya kita solat dalam keadaan kita boleh memberikan tumpuan dalam solat. Wallahu alam lah, dan terjawab soalan ini. Cuma teguran Haji tentang yang ketiga tu, terima kasih, syukran jazilan atas teguran. Kita memang hendak supaya kuliah ilmu kita lebih baik, lebih akademik. Bisa tanya, kalau ada kalau kita nak sanap dan bersih kalau ada. Baik, adab ketika nak menguap ini dah dijawab dalam pertemuan kita yang lepas-lepas dah. Nabi pun sebut kalau kita menguap, kita tutup mulut, pahala. Dalam solat boleh pahala, luar solat pun boleh pahala. Tapi kalau kita ngangung aja, tak sampai berdosa lah, cuma tak ada adab. Dan memberikan ruang yang besar kepada syaitan yang masuk dalam rongga badan kita. Tutuplah. Angkat tutup. Tutup mulut. Sunat, dan ini boleh pahala. Dalam solat boleh, di luar solat pun baik. Kalau itu bersih macam mana? Diam sudah. Kita tak boleh kata alhamdulillah. Usah alhamdulillah kan bimbang orang sebelah ni, yarhamkallah. Jadi panjang pula dia punya balak membalas tu. Macam bersih dia kan. Kadang datang biasa saja. Tak, itu Allah alam, tak kena buat tu. Kalau dah terbiasa, dia kena tahu bahawa dalam solat, luar solat tak sama dalam solat. Ya, ya. Soalan tadi Rasulullah kata melarang kita sembahyang di atas kan. Macam mana kita berdoa lah Ustaz? Setengah doa ini kan sama. Kedua, saya kalau kita bercakap maki orang marahkan, macam mana keadaan sekarang kita nak jaga dengan DST kan. Kita marah sangat tu sampai kita keluar kata macam mana Ustaz? Maksudnya saya bayar bil selimut dan naik Nabi lebih tak? Bayar sebab oh satu barang kan. Jangan Ustaz, kita nak takkan kita sabar. Okey, soalan yang kami.
Rasulullah memang larang. Apa saja perbuatan yang boleh menghilangkan konsentrasi kita dalam solat memang dilarang. Pandang dulu, yalah, masjid Nabi dulu tak ada atap. Pandang ke langit, bintang. Nabi kata ma balul aqwam yarfa'una absar ila sama. Apalah orang ni? Apa sebab kaum kita ni bila solat mereka pandang ke atas? Perbuatan memandang itu boleh hilangkan fokus solat, boleh hilang khusyuk solat. Tak tahulah dengan pandang atas tu agaknya boleh lebih khusyuk, Allah alam. Tu dalam bab cuma tak membatalkan solat, makruh saja. Baik. Macam mana pula dalam doa pun sama. Doa tu kan ibadat. Imam Nawawi ajar kita berdoa. Tangan ni rapat. Jangan angkat sangat, jangan bawa sangat. Jangan takkan tangan kita sebelah kangkang. Saya pesan pada pelajar sekolah, jangan takkan tangan kamu sebelah kangkang atas perut. Masa berdoa angkatlah. Paras dada. Imam Nawawi ajar kita, rapatkan tangan. Satu dunia, satu akhirat bawa. Sama mohon pada Allah. Malah kalau kita mampu, samakan urat-urat jari kita ni. 18, 81, 99. Kalau mampu, kalau boleh, doa lah. Kedudukan tangan kita dalam bentuk yang paling baik untuk berdoa kepada Allah. Dan berdoa dalam keadaan suara kita perlahan. Sebab Allah Ta'ala tu maha mendengar. Allah Ta'ala tidak buka, Allah maha mendengar. Perlahankan suara. Ini doa pun ibadat. Dan doa perlukan kepada kekhusyukan. Doa kena tutup aurat, doa juga kena menghadap kiblat. Kalau kita berdoa pandang kanan kiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa hasanah itu? Hasanah tu kebaikan, kebahagiaan, keceriaan, apa-apa yang baik. Kita minta hasanah dunia, hasanah akhirat. Tapi cara kita doa macam tak ada hasanah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Nampak handsome aku. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nengok semua. Tak adalah fokus doa tu. Dan kalau doa macam tu, doa yang fokus ni pun tentu Allah terima. Ini pula doa kanan kiri tengok, tentulah Allah. Logiknya kita kata Allah tak terima lah. So doa itu ibadat. Doa ibadat, solat pun ibadat. Apa lagi doa lepas solat, menyambung pahala dalam solat terus kepada doa kita pun ibadat. Zikir yang kita baca lepas solat ibadat besar, doa pun ibadat besar. Maka ini memerlukan kefahaman lah. Jadi mudah-mudahan kita jadikan doa kita untuk ibadat. Dan banyaklah berdoa. Sebab doa membolehkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ajar kita, kalau kamu minta syurga, minta syurga yang paling baik, iaitu syurga Firdaus. Tentu minta kepada Allah kebaikan, keberkatan dunia dan juga akhirat. Agar mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi. So jawapan yang cukuplah bertanya. Esok kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma arzuqna ilman nafi'a. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.